Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi-pagi makan puding karamel. Allah, sedap. Senang je nak buat puding karamel ni. Bahan-bahan dia pun senang juga. Ada dah di rumah tu. Nak buat senang tapi makan sedap. Makan bubur dalam peti sejuk tu. Sedapnya. Gini cara dia. Mula-mula kita buat karamel dulu. Ambil gula 4 sudu. Lepas tu kita panahlah dalam kuali tu. Masak dulu sekejap biar dia jadi kuning gini. Biar dia nak kata hangus tak hangus lah, tapi dia masak lah biar dia kuning semua tu. Boleh letak air dalam 2 sudu. Masak sekejap je. Lepas tu kita letak dalam bekas kita nak buat puding tu. Gitu. Cuah dalam lemak tu. Nak pakai loyang ni, cuah dalam loyang. Kalau nak pakai mangkuk kecil-kecil tu, buat comel juga. Boleh bubuh dalam mangkuk kecil-kecil tu. Bubuh dalam loyang gitu. Lepas tu kita buat puding dia. Puding dia Mokti guna 4 butir telur ni. Boleh pecah telur. Mokti pecah sutih-sutih dulu sebab takut kalau pecah sekaligus kan ada hak busuk, rosak habis telur 4 butir. Jadi pecah suku-suku. Lepas tu tambah gula 2 sudu. Lepas tu kalau nak kurang manis boleh kurangkan gula tu. Mokti letak aisin vanila. Lepas tu susu cair. Susu cair, kalau nak pakai susu segar pun boleh. Letaklah dalam telur tu, adunan telur tadi tu. Lepas tu kita kucar biar dia rata. Tapi Mokti nak tak payah blend, kucar dengan tangan biasa je. Pun boleh dah. Okey je. Kucar gitu biar dia rata. Lepas tu sebab telur tu kan dikasar-kasar, Mokti nak suruh puding kita tu halus je, dia panggil smooth. Jadi kita tapih dulu adunan ni, tapih biar dia jadi comel. Waktu bubur dalam jug senang sikit. Kita nak tuang dalam loyang tu. Kalau nak tuang dalam mangkuk kecil-kecil kan, comel juga, senang sikit. Bubur dalam jug tu tapih. Lepas tu kita kukus. Karamel tadi tu kita cuah je dalam karamel yang kita buat dah tadi dalam adunan loyang tu. Lepas tu kita kukus sekejap. Dah lama pun sekejap je. Sebab dia telur je adunan dia ni, dia cepat masak. Kukus lah, tengoklah kalau dia masak dah, dia akan naik gelembung tu. Kita boleh cocok lah dia. Kalau masak dah tu, angkat lah. Lepas tu tunggu dia sejuk dulu, bubuh dalam peti. Lepas tu kita likuk. Gitu. Bubuh dalam bekas tu likuk gitu. Lepas tu sejuk-sejuk boleh potong, makan sejuk-sejuk. Allah, sedapnya. Kalau musim-musim panas-panas ni, makan sejuk-sejuk, buat sejuk tekuk. Sedap ni. Letak dalam peti biar sejuk-sejuk dulu. Lepas tu kita toreh gitu. Kalau nak buat hiasan comel-comel, Mokti memang tak apa reti. Mokti pakai potong-potong gitu je. Tapi sedap makan ni. Awak kena cuba. Senang sangat-sangat. Makan sedap ni. Boleh try dengan anak ke cucu ke. Boleh buat makan petang-petang tengah hari pun boleh kak. Selamat mencuba.